Assalamualaikum dan apa khabar semua? Hari ini kita nak review satu produk terbaru yang kita terima daripada syarikat Nank, iaitu Nank Clip Pro Earbuds. Sebelum kita review, kita unboxing dulu. Jom. Okay guys, ini dia produk yang saya baru terima daripada syarikat yang bernama Nank, iaitu Nank Clip Pro. Satu earbuds yang dia nak kita unbox dan review. Saya akan test earbuds ni dan saya akan bagi anda saya punya feedback lah yang seikhlasnya, based on saya punya experience menggunakan produk ni ya. Okay, so kita buka dulu. Kotaknya agak okay. Ada plastik pula kan, so which is good. So model ni adalah Nank Clip Pro, berwarna hitam yang dihantar pada saya untuk kita cuba. Dia punya konsep dia adalah clip on Bluetooth punya earbuds lah. Okay, saya sebelum ni saya banyak menggunakan Apple punya produk sebab saya betul-betul dalam Apple punya ekosistem. Jadi semua peralatan yang saya gunakan adalah daripada Apple. Termasuk rumah saya pun saya ada buat smart home daripada Apple HomeKit kan. Jadi ini kali pertama untuk saya cuba produk yang bukan jenama Apple lah. Dan saya nak akan bagi anda feedback lah based on saya punya pendapat, kalau kita bandingkan dengan pengalaman penggunaan saya sebelum ni lah. Ok, so kotak dia cantik guys. Dia punya print out pun memang menarik. Simple but nice. Dia punya pembukaan dia pun macam ni je. Ok, kita angkat dia naik macam ni. Kan kita akan dapat dia punya paperwork di dalam ni. User manual. Ok. So dia bagi kita warranty. Dan kita boleh scan QR code sini lah untuk activatekan warranty tu. Alright, so dia punya parameter penceritaan tentang produknya semua ada kat sini. Spek yang berkenaan dengan produk pun ada kat sini. Cara penggunaan dia, power on, power off dan lain-lain lah. Semua ada di sini ya. Okay, nanti kita akan tengok, check it out. Okay, dalam ni dia punya earbuds lah guys. So very small lah, dia agak kecil dan di packing dengan baik juga. Wow, look at that. Nank jenama ni. Kalau tak salah saya, company ni jenamanya Nanenka dulu, tapi telah di rebrandingkan jadi Nank. Dan dia ada banyak buat produk untuk earbuds, untuk macam-macam jenis earphone lah yang kita boleh guna pakai, dan juga ada wireless mic kalau tak silap saya juga. Okay. Oh, very small guys. So inilah dia punya ni produk. Dalam ni ada dua clipnya earbud. Okay. Yang dia agak fleksibel, di mana kita boleh masukkan ini ke dalam telinga kita. Dan ini akan disangkutkan kepada kita punya cuping telinga lah. Nanti kita akan testing dan kita akan demokan lah. Okay. Ini adalah charging case guys. Okay, charging case anda boleh lihat kat situ. Dia ada dia punya pin kan untuk charging. Dan dia punya lampu pun sudah menyala untuk pairing lah. Nanti kita akan test dan kita akan tengok macam mana kita boleh pairing dia punya ni kan. Dan dia ada tu indication light kat situ. Very small guys. Kecil. Very small. Okay, di sini pula ada dia punya USB cable lah. USB A to USB C untuk kita chargingkan. Di sini ada connection untuk USB C. Cucukkan di situ dan kita boleh connectkan lah untuk penggunaan kita. Okay, apa yang saya akan buat, saya akan testkan dan guna pakai dia punya earbuds ni, dan saya akan berkongsi dengan anda lah pengalaman saya dan pendapat saya, apa kebaikan dan kelemahan dia kalau ada,
dan supaya anda boleh dapatlah gambaran sebenar kan dia punya quality dan features yang ada pada produk ni ya. Okay, inilah dia Neng Clip Pro. Satu earbud mampu milik yang amat ringan, selesa dan sesuai untuk aktiviti outdoor. Okey, sebagai disclaimer, saya terima earbud ni secara percuma daripada company Neng untuk kita test dan review sama-sama di channel ni. Jadi segala pendapat saya dan input yang saya akan share sebentar nanti adalah hasil daripada pengalaman saya menggunakan earbud ni selama beberapa minggu. Okey, ready? Let's go. Okay guys, sebelum ni saya adalah seorang pengguna jenama Apple. Jadi saya memang di dalam Apple punya ekosistem. Untuk earbud saya gunakan AirPods kan. Jadi inilah yang pertama. Inilah earbuds yang pertama yang saya guna dan saya sebenarnya agak impressed dengan dia punya quality sound dia dan juga design dan features yang ditawarkan dengan harga yang macam ni. Okey, jadi saya ucapkan terima kasihlah pada Neng kerana memberi kita peluang untuk testing dan guna pakai produk ni. Yang menariknya guys, reka bentuk produk ni. Anda boleh lihat di situ. Dia adalah konsep open air clip-on di mana kita masukkan dia ke dalam telinga kita dan kita klipkan ke cuping telinga kita macam ni. Macam tu. Dan macam ni. Kan? Apabila kita pakai dia macam ni, dia amat stabil dan tak mudah jatuh. So anda boleh goyang tengok kalau ada buat apa-apa aktiviti lasak, bersukan, berbasikal, jogging kan. Anda tak perlu risau kerana dia memang tak mudah jatuh. So memang sesuai lah. Tapi ada juga di kalangan penonton yang tak apa suka design yang macam ni kan. Sebab nampak pelik kan dia clip on macam ni. Tapi dia memang very practical. Dan yang menariknya, di bahagian dalam ni dia tak masuk betul-betul ke dalam telinga kita. Dia hanya terletak di bahagian entrance sahaja. Jadi anda masih aware tentang keadaan sekeliling. Anda tak perlu risau tentang bunyi-bunyian ataupun kenderaan yang datang di sekeliling anda kan ketika anda berada di luar membuat aktiviti outdoor yang macam tu. Lagi satu yang menarik tentang earbuds ni adalah dia punya berat dia guys. Kalau kedua-dua earbuds kiri dan kanan ni beratnya hanyalah 10 gram. So dia amat ringan dan anda tak perasan pun anda sedang pakai earbuds. Itu yang menarik guys. Kadang-kadang kita terlupa pun yang kita ada pakai earbuds kan. Sebab pendengaran kita tak terganggu langsung dan dia amat-amat ringan. Tetapi dia punya sound quality guys, oh dude, memang impresif. Dengan harga yang ditawarkan memang impresif. Terus terang saya cakapkan. Okey, nanti kita akan talk about the quality of sound lah. Okey, tentang berat dia, kalau dicampurkan dengan charging case, earbuds dengan charging case, dia adalah 40 gram punya berat berbanding dengan kita punya AirPods Pro yang lebih berat 56 gram. Kan? Okey, let's talk about sound. Kalau anda ada di antara anda yang suka mendengar muzik, kan, anda akan impress apabila anda dengar earbud ni kerana dia punya bunyian dia agak jelas. Bass dia pun hebat dan penuh. Seakan-akan agak impresif lah sebab apa tak semua earbuds yang open air macam ni dapat memberi quality sound yang macam tu. So you have to test it then you know. Okay? Jadi kalau anda suka mendengar muzik sambil membuat kerja ataupun sambil bersenam ataupun sambil memandu, jika ada panggilan telefon yang masuk, anda boleh jawab panggilan telefon tersebut menggunakan earbuds ni lah. Kan? Jadi dia yang menariknya guys, dia ada ENC, iaitu Environment Noise Cancellation, di mana jika anda berada di kawasan yang agak bising, ENC ni akan mengurangkan bunyi ambience sekeliling anda tu dan hanya fokus kepada suara anda supaya orang di sebelah sana akan dengar percakapan anda dengan lebih jelas. Kan? Itu ya dia panggil ENC. Tapi guys, dia tak ada ANC. ANC ni adalah Active Noise Cancellation, kan? Jadi kita tak bolehlah mutekan suara sekeliling kita ni untuk kita fokus kepada sesuatu benda.
Kan, yang tu saya rasa Nenk ada tawarkan dalam model-model lain produk mereka kan. Jadi kalau anda ada masa, anda boleh masuk ke laman web Nenk. Saya akan masukkan link ke dalam ruangan description. Di situ anda boleh tengok ada banyak produk-produk menarik yang anda mungkin nak explore ataupun nak cuba, termasuklah wireless mic yang terbaru, dan dia ada pelbagai jenis headset dan juga earbuds yang anda boleh cuba dan boleh beli daripada situlah. Okay, so let's continue. Bateri ya guys, ni menarik guys. Kita boleh guna pakai dia selama, kalau dicas dengan penuh, kita boleh guna pakai dia selama 32 jam, iaitu 24 jam bateri case akan membantu untuk chargekan balik kita punya penggunaan, dan 8 jam untuk earbuds. Maksudnya apabila kita buka earbuds yang kita pakai, kita boleh mendapat bateri sekurang-kurangnya lebih kurang 8 jam. Okay, based on saya punya penggunaan, lebih kurang tepat guys, 7 jam lebih, kadang-kadang dekat-dekat 8 jam lah, tak dapat lah ngam-ngam 8 jam kan. Tapi battery case ni ada untuk mengecas semula earbuds anda, sehingga penggunaan berterusan selama 24 jam. So 24 campur 8, anda akan dapat lebih kurang 30 jam penggunaan dalam satu full charge. Jadi kalau anda nak pergi camping, nak pergi outdoor, nak pergi fishing for example kan, yang anda ada limited option untuk charging dia, anda boleh charge betul-betul dan anda boleh guna pakai dia tanpa risau tentang bateri. Dalam aktiviti yang lasak macam fishing apa semua tu, anda tak perlu risau sebab dia tak jatuh. Dia tak mudah jatuh. Tak akan jatuh lah saya kata. Boleh tengok demo yang saya buat ni kan, melompat macam mana pun dia tak jatuh, sebab dia punya clip on punya konsep ni memang stabil dan juga selamat. Ok, lagi satu guys, dia menggunakan teknologi Bluetooth 5.4, jadi dia lebih pantas dan lebih stabil lah berbanding dengan earbud yang generasi sebelum ni. Tapi malangnya dia tak ada multi-point connection. Maksudnya kalau anda nak connect dengan anda punya phone, anda nak switch ke anda punya laptop ataupun MacBook kan, anda kena buat secara manual lah. Anda kena disconnect yang ini, masukkan yang itu, supaya anda boleh guna pakai dengan peranti ataupun gadget yang baru. Itu adalah di antara downside lah produk ni. Tapi guys, berbaloi dengan harga yang ditawarkan. Nanti kita akan cakap tentang harga kan. Memang impresif lah features yang dia bagi kan. Ok, so earbuds ni dia adalah touch sensitive guys. Touch sensitive lah. Maksudnya kalau anda nak main music, anda just klik 2 kali macam tu di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, dan music akan play lah. Okay, kalau anda nak pause music tersebut, anda klik 2 kali kan, dan dia akan pause music tersebut. Okay, ketika anda sedang exercise ataupun anda sedang mengguna pakai earbuds ni, tiba-tiba ada panggilan telefon masuk kan, anda cuma touch sekali saja untuk menjawab panggilan telefon tersebut. Okey, tapi kalau anda nak hang up, anda dah habis bercakap, anda touch 2 kali untuk dia putuskan panggilan tersebut lah. Okey, so kalau anda nak reject call pun boleh. Macam anda sedang jogging, tak mau cakap dengan orang, terbengah-bengah kan, anda pun boleh reject call dengan touch 2 kali. Ketika orang sedang call kita, kita touch 2 kali, itu reject call. Kalau anda touch sekali, anda jawab call. Macam tu, itu beza dia lah kan. Okey, kemudian pairingnya pun amat mudah guys. Apabila anda buka saja dia punya case ni kan, dia sudah automatic masuk ke pairing mode, dan anda boleh buka peranti anda sama ada telefon, laptop ataupun lain-lain gadget, dan anda masuk ke bahagian Bluetooth. Anda sepatutnya dah boleh nampak dah Nenk punya earbuds yang anda just klik dan connect. Very easy guys, very easy, dan juga mudah lah untuk kita nak guna pakai lah kan. Ok, so kesimpulan dia guys, pada pendapat saya, ini adalah satu earbuds yang memang mampu milik dan berbaloi dengan harga yang ditawarkan.
Saya ada masukkan link di dalam ruangan description di mana anda boleh klik dan lihat sendiri harga yang ditawarkan. Sebelum ni dia bagi kita dalam 40% diskaun tak salah saya, di mana harganya dah diturunkan sehingga RM172 kot kalau tak silap saya. Tapi pagi tadi saya cek harga dia turun lagi guys, ke RM168 kalau tak silap saya. Tapi walau bagaimanapun, diskaun yang dia bagi dalam website tu, anda boleh dapat diskaun tambahan sebagai penonton channel kita, okey, dengan menggunakan kod yang tertera di sini. Okey, anda just masukkan kod di sini, anda akan dapat 15% diskaun tambahan daripada apa-apa diskaun yang dia orang bagi di dalam website tersebut. Jadi kalau anda nak test, anda boleh klik link tersebut dan membuat pembelian. Dan ada dua warna yang anda boleh pilih, sama ada warna hitam macam ni ataupun warna putih, macam taklah betul-betul putih seperti AirPods ni kan, cuma dia macam putih krim lah, krim, which is quite nice as well. Yang untuk anda cubalah. Anda boleh cuba jenama Neng, satu jenama yang agak lama juga di pasaran, dan sebelum ni tak salah saya dia guna nama Nengka, tapi baru-baru ni di rebranding sebagai something yang lebih mudah diingat dan mudah disebut, Neng. Okay, so itu sajalah kita punya review pada hari ini. So kita jumpa anda di video kita yang akan datang. Assalamualaikum dan bye.